Dia rapat dengan makhluk, dengan Tuhan dia tak rapat. Itu makna lahum qulub la yafqahuna wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Ada mata tak reti melihat petunjuk Allah, ada telinga tak reti mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, standard dia sama dengan binatang kaki empat. Bal hum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Quran sebut tu, bukan saya sebut, Quran sebut. Allah Ta'ala sebut, dia Tuhan sebut, memang kena kan, ya, memang tepat kena. Sama lah macam hadis Rasulullah SAW, ta'isha abdud dinar wa dirham. Itu doa yang keluar daripada mulut insan yang termulia. Laula kama kanatil aflaq, kalau tidak kena engkau ya Muhammad, aku tak jadikan makhluk ni. Apa yang keluar doa daripada Nabi yang sangat kita gerun, ta'isha, mana binasa dan jahanam lah. Coba dia, ya, ta'isha, binasa dan rosak lah. Itulah orang yang menjadi hamba kepada dinar dan dirham. Ta'isha abdul dinar wad darahim. Orang yang menjadi hamba kepada dinar dan dirham, wang emas, wang perak, kalau kita RM. Ya, orang jadi hamba kepada duit, maka orang tu dipanggil orang tu dah makan sumpah Rasulullah SAW. Lepas tu bila insan dia atur kehidupan dia dalam membesarkan benda tu, dia akan sesat, ya, daripada jalan Tuhan. Sebab kita dalam kehidupan kita tidak ada benda yang paling besar melainkan apa? Mardatillah, keridaan Allah.